Kepada Cikgu Jolaili dan Teacher Zayana, sesungguhnya perpisahan ini bukanlah sesuatu yang mudah. Ke sekolah-sekolah yang berdekatan sahaja dengan kita sebenarnya. Nanti bila awak boleh bertemu? Sebab dekat sahaja. Awak nangis ke, awak marah ke, pingus awak banyak ke, cikgu tetap sayang awak. Faham? Pesan cikgu, jaga adab. Jaga apa? Andai ada salah dan silap, jangan disimpan di dalam hati. He is standing in the eyes of the world. This is kita berbeza Okey, lama dah cikgu kenal Cikgu Nur Zayana dan juga Cikgu Jolaili. Okey, apa yang cikgu boleh cakap, semoga Cikgu Jolaili dan Teacher Nur Zayana selamat maju jaya, terus melakar kecemerlangan dan jangan lupakan kami dekat sini. Okey, sebenarnya dah banyak dah momen-momen indah kita lalui bersama, macam-macam yang kita telah harungi. Cikgu harapkan mereka terus maju. Jangan lupakan kami di sini. Apakah ucapan teacher dan kata-kata teacher kepada warga Super 1 kali yang terakhir? Apa nak cakap, tak ada apa-apa sebenarnya, tapi just selamat tinggal, selamat jalan. Kita nak ucapkan semoga semua berjaya dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Jangan lupa adab dulu baru ilmu. apakah harapan Cikgu Jolaili kepada warga Sepat 1 kali terakhir? Pertama, saya mohon maaf di atas segala salah dan silap sepanjang kita bekerjasama. Semoga ukhuwah kita berpanjangan, senang daku dalam setiap doamu, dan semoga kita semua sentiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala di mana sahaja kita berada. Menjadikan gurauan-gurauan kita sepanjang kita bekerjasama itu sebagai kenangan yang manis. Saya sayang kamu semua. Kepada anak murid cikgu semua sekali dari tahun 1 sampai tahun 6, cikgu mohon maaf di atas kekurangan cikgu selama mendidik awak di sekolah pada tembak 1. Semoga awak menjadi insan yang berguna dan berbakti kepada negara, dan jangan lupakan cikgu walau di mana saja awak berada. Cikgu sayang awak semua. Kepada Cikgu Jolaili dan Teacher Zayana, kami memohon ampun jika ada salah silap dan jangan lupakan kami. Bye-bye. yang membuatku selalu teringat akan cinta yang